Wah, laju-laju adik. Wah, dia bawa kipas ke? Oh, Jomi tak kipas ni tapi laju. Laju? Cantik ni kipas. Kecil je. Wah, dia dah pergi sekolah ke? Nanti pun nak tengok pun dia kipas tu. Okay, jom kita masuk kereta dulu. Wah, dia bawa kipas baru lah. Ibu nak tinggal sekejap lah kipas adik tu. Comelnya. Yalah, kuat betul lah kipas dia. Best tak? Best. Wah, kipas adik dia bawa pergi sekolah. Comel je korang. Ini colour macam colour kaki tau. Colour dia pun tak ada ni. Dia punya speed ni, korang just tarik je ke atas. Dia setelkan sekali dengan layout dengan kabel USB. Dia ada 3 colour. Kalau korang nak tengok, korang klik kat beg kuning tu. Speed dia korang tarik ke atas. Wah, not bad, not bad. Wah, not bad korang yang ni. Korang yang ni senang je kalau korang nak bawa kan, sebab dia ringan. Dan dia punya speed pun boleh tahan. Ikutkan speed dia sehingga 4 ni. Okay, kita tarik ke atas. So kalau korang cari kipas yang sesuai untuk anak-anak bawa pergi sekolah pun, korang boleh dapatkan yang ni tau. Yang ni memang kecil, senang bawa, ada setelan sekali dengan layout. Korang pakai sahaja dah senang bawa. Sebab dia sangat ringan dan mudah dibawa lah. Kalau katakan korang nak letak dekat poket korang pun still boleh masuk dalam poket. Okay, korang dapatkan dekat beg kuning. Okay, so adik nak bawa kipas ni ke hari ni? Ya. Okay, pakai elok-elok. Suka lah tu dapat pakai kipas baru. Emas. Ha? Emas. Emas? Best kan?